Katamu cintaku berlebihan, cemburu Apa yang boleh saya bantu? tak beralasan, membuat dirimu tak nyaman. Maafkan aku sayang. Okey, baik, saya faham. Saya akan ambil tindakan yang tegas di atas perkara ini. Kehilangan dirimu, aku takut kehilanganmu. Aku takut kehilangan cintamu. Aku takut hidup tanpa dirimu. Aku tak. Setiap perjalanan bermula dengan satu langkah, dan langkah itu membawa seorang guru ke sebuah sekolah kecil dengan harapan yang besar. Tak kala beliau hadir, terpancar sinar di wajah anak-anak yang dahagakan bimbingan. Di mata mereka ada potensi, di hati beliau ada impian. Di padang itu, beliau melihat sesuatu yang orang lain tidak nampak. Bukan sekadar tanah berumput, tetapi medan melahirkan juara. Assalamualaikum semua. Tahun ni kita akan tubuhkan satu pasukan baru, iaitu pasukan hoki. Jadi kamu semua sudah bersedia? Haris, macam mana ni? Awak tak ada main? Aku bersama. Takut ni. Macam mana nak join tak? Aku tak tahu lagi. Aku kena tanya mak aku. Aku ada sekolah kafah. Hoki, sukan yang asing bagi mereka. Namun beliau percaya keberanian itu bukan diwarisi, ia dibentuk. Satu demi satu murid diyakinkan dengan sabar, dengan kasih, dengan semangat yang tak pernah padam. Kamu kenapa? Cikgu, saya tak boleh main, cikgu. Kamu tengok kawan kamu. Mereka pun tak boleh main. Tapi cikgu janji, cikgu akan pastikan kamu jadi seorang pemain yang hebat. Cabaran pertama, kejohanan peringkat negeri. Tiada pengalaman, tiada nama besar, hanya semangat dan doa. Setiap titisan peluh di padang latihan adalah janji untuk tidak menyerah. Dan akhirnya usaha itu terbayar. Mereka melakar kejayaan, mengharumkan nama sekolah. Namun, setiap cahaya akan mencipta bayang, dan dalam bayang itu lahir rasa yang tidak diundang. Tahniah cikgu atas kemenangan ni. Cikgu. Mai. Ni cikgu Amirul dah menang pertandingan untuk sekolah kita, cikgu. Salam. Tahniah. Okey. Kejayaan itu rupanya mengundang iri. Ada hati yang tidak senang melihat sinar orang lain. Assalamualaikum. Santai. Saya sebagai pegawai PPD ingin mengucapkan tahniah kepada Cikgu Amirul kerana berjaya membentuk sebuah pasukan yang baik. Saya ucap tahniah. Terima kasih tuan. Baik, sama-sama. Fitnah tidak berbunyi kuat,
tetapi cukup untuk meruntuhkan sebuah kepercayaan. Cemburu adalah api yang paling senyap membakar. Ya cikgu, sila duduk cikgu, saya dah ada cikgu. Untuk menyelesaikan masalah ini, buat masa sekarang, Cikgu Jamil akan ambil alih pasukan ini. Cikgu tak perlu terlibat. Aku takut kehilangan dirimu. Aku takut. Dan beliau dikecualikan daripada memimpin pasukan yang dibinanya dengan jiwa dan air mata. Bukan jawatan yang diratapi, bukan nama yang ditangisi. Beliau memandang dari jauh, melihat pasukan yang pernah gagah kini hilang arah. Di bawah jurulatih baru, ada usaha namun tiada keikhlasan. Kemenangan bukan tentang siapa yang paling hebat, tetapi siapa yang paling ikhlas. Macam ni kamu main? Macam mana nak champion? Cikgu, siasatan selesai. Tak ada penyelewengan. Aduannya semua berpunca daripada cikgu. Apa semua ni cikgu? Kau puas kan? Cikgu, saya tak pernah bersaing dengan cikgu. Kau buat aku nampak kecil. Yang nampak kecil tu iri hati cikgu sendiri. Kebenaran mungkin lambat tetapi tidak pernah sesat. Maruahnya dipulihkan, kepercayaan dikembalikan. Cikgu, siasatan telah selesai dan pihak saya mendapati Cikgu Amirul tidak bersalah dalam hal ini. Dan satu lagi cikgu, cikgu boleh teruskan bimbing pasukan ini macam biasa. Dan beliau kembali bukan dengan dendam tetapi dengan tekad. Cikgu sibuk ah? Ya cikgu. Kita ada berita baik. Kita dapat jemputan ke Jakarta untuk perlawanan hoki. Terima kasih cikgu. Baik. Kali ini cabaran lebih besar menanti, bukan sekadar membawa nama sekolah tetapi membawa maruah bangsa dan negara. Di sebalik setiap kemenangan, ada doa seorang guru yang tidak pernah putus. Anak-anak itu tidak pernah tahu betapa beratnya pertempuran orang dewasa. Yang mereka tahu, cikgu adalah tempat mereka percaya. Di sebalik setiap trofi, ada pengorbanan yang tidak terlihat. Okey tim, ini masanya untuk kita buktikan yang kita boleh berjaya. Boleh tak boleh? Boleh! Boleh tak boleh? Dan akhirnya, mereka berdiri megah sebagai juara. Anak-anak yang dahulu ragu, kini berdiri penuh yakin kerana seorang guru percaya kepada mereka walau dunia hampir meragui dirinya.
Beginilah pengorbanan seorang guru, tidak meminta sanjungan, tidak mengharap balasan. Hanya satu impian, melihat anak didiknya terbang tinggi. Aku takut kehilangan dirimu. Aku takut Dendam mungkin memenangkan ego, tetapi kemaafan memenangkan jiwa. Aku takut kehilangan cinta. Kerana bagi seorang guru, kejayaan murid adalah kemenangan paling bermakna.